Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari raya. Hari kita kembali makan dan minum. Hari kita bergembira. Hari yang kita diharamkan daripada berpuasa. Bukan bererti kita bergembira pada hari ini kerana kita tidak lagi menjadi hamba Allah yang mentaati perintah-perintah Allah. Bukan bererti kita gembira kerana kita dapat kembali kepada maksiat. Bukan bererti kita gembira kerana kita nak melakukan dosa-dosa dan kemungkaran. Tentunya kita bergembira kerana Allah memerintah kita untuk bergembira pada hari ini. Maka kita lihat bagaimana kita bergembira bukan dengan parti, dengan mabuk, dengan joget sana sini, tetapi kita bergembira dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertakbir, kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakui kita lemah, Allah yang Maha Esa. Kita mulakan dengan solat raya secara berjemaah. Kita mendengar khutbah raya. Kita saling doa mendoakan di antara satu dengan lain. Moga Allah menerima segala amal soleh telah kita kerjakan. Lihatlah indahnya Islam mengajar kita bagaimana kita bergembira pada hari raya. Moga Allah terima amalan kita.